Selamat datang ke channel Syafiq Ahmad. Channel ini berkongsikan ceramah agama daripada penceramah-penceramah yang tidak asing lagi untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Channel ini juga akan membincangkan serta menghuraikan ceramah dan ilmu yang disampaikan supaya senang difahami oleh semua lapisan masyarakat. Perkongsian kali ini berkaitan dengan malaikat pencabut nyawa, yakni malaikat Israel. Dengan demikian, marilah sama-sama kita mendengar penjelasan dan huraian Ustaz Wadi Anwar berkaitan dengan hal ini. Perkongsian dari channel Syafiq Ahmad ini adalah untuk tujuan pembelajaran dan pendidikan semata-mata dan tidak berkait dengan sesiapa sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Semua orang bila roh dia keluar kat kaki tu, dia boleh rasa di kaki ni tak ada benda, dia tak boleh gerak. Tapi roh duk berjalan keluar. Cuma bila orang itu husnul khatimah, yang rindu untuk menghadap Allah, yang rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk menghadap pencipta dia yang dia sembah setiap hari selama ni. Tuan-tuan, orang yang mati ni akan menghadap Allah. Ini perjalanan roh yang saya akan cerita malam ni. Tuan-tuan, akan menghadap Allah, Tuhan kita yang kita rindu. Ada orang bila kita sebut dia rindukan pencipta dia, rindukan Tuhan dia, dia tak boleh nak feel. Dia kata rindu macam mana? Habaq kalau rindu anak-anak boleh faham. Rindu dan kasih Allah dia tak dapat perasaan tu. Padahal orang-orang yang beriman dikurniakan Allah perasaan dan orang kata keadaan itu. Keadaan tu. Dia teringat dengan Allah. Dia sayu bila sebut tentang kasih dan cinta Allah, mendayu-dayu hati dia, merintih-rintih hati dia. Ni kena cari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kepada Allah kena cari. Sebab kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Sesiapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah juga sedang suka untuk bertemu dengan dia. Sebab itu kata Rasulullah, ketika malaikat maut datang untuk jemput roh ni keluar daripada bumi ini, meninggalkan tubuh dan juga bumi ini, maka roh yang baik itu akan keluar dengan begitu mudah kerana dia sudah lama roh itu teringin untuk tinggalkan dunia ni. Sudah lama roh itu teringin untuk tinggalkan tubuh batang itu. Betul tuan-tuan? Dia tak teringin dah dengan kehidupan dunia ni, dengan ni dia tak mau dah. Tuan faham tak? Bila malaikat mai ambil nyawa dia begitu seronok dia, malaikat mengambil nyawa dia, punya seronok tak tahu nak bagi tahu. Itulah sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh yang baik akan keluar dengan cepat dan mudah. Sakit tetap sakit. Akan tetapi roh yang merindukan Allah, merindukan Rasulullah, kasihkan Allah dan Rasul, akan keluar dengan cepat dan mudah seperti mana air yang mengalir keluar daripada sebuah bekas. Cepat tuan-tuan. Ni saya buka ni. Roh dalam ni tuang keluar air tu. Habis. Laju tak keluar? Laju. Seperti mana laju mudah air itu keluar daripada bekasnya kata Rasulullah, begitulah roh orang-orang yang beriman, yang rindukan Allah dan Rasul, yang telah lama suka untuk menghadap Allah dan Rasul. Tergesa-gesa mereka keluar daripada tubuh, badan dan dunia ini untuk menghadap Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia keluar laju, tuan-tuan. Sakit tetap sakit, tapi sekejap sahaja, tak lama. Maka kata Nabi, malaikat maut pun cabut dengan lembut. Sakit tetap sakit. Seperti mana tuan-tuan tengok kulit ni dah bersatu dengan darah dan daging. Seperti mana tuan-tuan tengok tubuh kita ni dah bersatu dah ni, bersalut satu dah ni. Nak ditarik keluar nyawa itu, tarik.
Seperti mengeluarkan kulit ikan ditarik tu. Sakit. Dan apabila keluar sampai di kerongkongan, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ketika mana roh itu sampai di kerongkongan, saya dan kita semua ketika itu akan melihat dua alam. Waktu tu saja nampak dua alam, iaitu buat pertama kali dalam hidup saya dan kita semua akan melihat alam ghaib dengan nyata dan jelas, betul-betul depan muka kita. Iaitulah alam ghaib pertama yang kita akan tengok, kata Rasulullah, adalah wajhu malakil maut, rupa paras malaikat maut. Rupa paras malaikat maut adalah satu mimpi ngeri dalam hidup semua manusia. Sebab tu Imam Hasan Basri, dia lalu satu tempat, satu rumah ni kehilangan waris seorang daripada ahli rumah tersebut. Waris lepas meninggal, contohnya ayah lah, pakat teriak. Imam Hasan Basri kata, apa yang kalian tangiskan? Kami kehilangan ayah kami. Kata Imam Hasan Basri, ada benda yang lebih perlu ditangisi daripada kehilangan ahli keluarga itu. Maka mereka tanya, wahai Imam, apa benda yang perlu lebih kami tangiskan daripada kehilangan satu daripada ahli keluarga kami? Imam Hasan Basri kata, kerana sesungguhnya satu perkara yang perlu kamu tangiskan lebih daripada itu ialah kegerunan kita semua yang belum melihat wajah malakil maut. Rupa malaikat maut kamu tak tengok lagi, lebih ngeri daripada tangisan kamu kerana hilang ahli keluarga. Tuan-tuan, hari itu kita akan tengok, bila roh sampai di kerongkongan, Allah arahkan malaikat tutup pintu taubat dia selama-lamanya. Selama-lamanya dia takkan lagi boleh bertaubat kerana roh sudah sampai di sini. Fir'aun waktu tenggelam kejar Nabi Musa alaihi salam. Ketika roh Fir'aun telah sampai di kerongkongan, ni sampai di sini, dia panggil dalam bahasa Arab ghargharah. Hak bunyi hak bunyi tu. Ada orang bunyi kuat, ada orang bunyi sikit lah. Waktu roh keluar dia bunyi sikit lah, tapi dia bunyi ghargharah tu. Ada orang bunyi kuat lagi, tu panjang sikit. Waktu roh tang ni. Ketika roh Fir'aun sampai di sini, Allah telah pun menutup pintu taubat. Waktu tu dia kata, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Musa. Waktu tu. Tapi dah tutup. Sebab apa dia beriman waktu tu? Sebab dia dah nampak alam yang seterusnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, kita akan tengok waktu tu alam ghaib. Dan ketika itu juga, kata Rasulullah, kita akan tengok suasana di sekeliling jenazah kita waktu tu. Anak mana yang doa kat kita, anak mana yang ambil geran kita, anak mana yang baca Quran sedekahkan kepada kita, anak mana yang duk cari kunci kereta kita, simpan dah. Anak mana yang duk menangisi kita, berdoa kepada Allah untuk ampunkan kita, dan anak mana yang sudah pun meninggalkan kita. Tak ada dah tentu, hilang dah, tak ada pun. Subhanallah. Entah. Waktu tu je kita nampak. Tu hak lepas cerita balik bulan Ramadan, apa semua tengok buka puasa makan apa, mengarut. Kan balik raya pun ada pula tu. Kan? Ruh kan balik raya ustaz, kan? Dia telik tengok tahun ni kuih apa jenis pula. Tak ada siapa nak bagi keluar. Entah tak ada siapa. Yang nak boleh tengok dua alam ni waktu tu sahaja. Waktu roh di kerongkongan tu, tengok wajah malaikat maut dan tengok keadaan dalam bilik ni. Tengok alhamdulillah anak-anak soleh ramai. 4 orang anak dia. Semua sedang menadah tangan berdoa kepada Allah. Untung ni ayah yang beruntung. Sebab amalan ibadah dan kebaikan daripada anak, kalau anak tu sebut pukul 8.40 juga mak dengan ayah terima pahala tu. Dia tak ada pending tak ada.
transaksi pahala yang ibadah yang dilakukan oleh anak dan cucu cicit kita terus masuk saat tu juga. Seorang anak soleh kalau dia kata Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, pukul 9 pagi lah sampai ke ayah dengan mak dia dalam kubur tu. Tuan-tuan bukan payah pun, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi berapa ramai yang boleh sebut 5 kali, 10 kali kepada mak dengan ayah dia? Tak ramai. Tak ramai. Maka ruh yang baik ni pun keluar, duk di atas tangan. Waktu tu kita pun tengoklah satu, kita akan tengok ruh kita. Tengok baru waktu tu baru tahu hak ni ruh. Tuan-tuan, ni saya sebut ni bukan saya pernah tengok. Kan? Yang saya sebut ni maksudnya saya pun waktu tu lah, hak ni dia ruh. Tengok pula malaikat maut tengang-nganga lah kita, tuan-tuan. Tak tercakap apa. Manusia ni tuan-tuan bukan malaikat maut. Bukan malaikat maut. No? Dia tengok toyol pun berhenti, terpacak lah tengok tu. Halui dia lari-lari kan. Contoh. Nampak toyol pun berhenti lah tengok. Kalau tengok malaikat maut macam mana? Memang diam 1000 bahasa. Tengok duk atas tangan pula, baru kita nampak yang ni nama dia ruh. Lalu malaikat maut pun serahkan ruh yang baik ini kepada pasukan malaikat rahmat. Sebab apa? Mati husnul khatimah. Kata Rasulullah, pasukan malaikat rahmat ni datang ramai, bersusun-susun sampai ke langit punyalah ramai. Bidul wujuh, wajah mereka kesemuanya ceria dan bersinar-sinar. Semua main senyum kat kita. Tuan-tuan tahu apa mereka sebut? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini ucapan dia. Kumpulan malaikat rahmat ni bila dia turun, dia mai sambut ruh yang mati husnul khatimah. Dia buat mai turun kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga. Lalu dikafankan ruh ini. Wallahu alam, kita tak tahu macam mana hakikat dia, tak tahu. Hari mati ni kita tahu. Hak meninggal minggu depan, dia boleh tengoklah macam mana malaikat rahmat buat mai kafan daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga. Malaikat rahmat mai kat dia pada waktu dan hari pertama kematian dia. Malaikat rahmat kata, ni tak apa, tak payah takut. Tuan-tuan, ni ayat ni. Innal ladzina qalu rabbunallah, mereka-mereka yang mati dalam keadaan beriman dan sentiasa menyebutkan dalam kehidupan mereka, Tuhan kami Allah. Radina billahi rabba, kami redha, kami senang hati Allah Tuhan kami. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, kata Allah turun pasukan malaikat rahmat pada hari kematian, hari pertama kematian. Inilah dialog yang saya dan tuan-tuan akan dengar. Malaikat ni kata, alla takhafu, wahai fulan, jangan takut. Ni kamu berpindah ke alam barzakh, jangan takut, kami malaikat rahmat. Wahai fulan, wala tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Jangan takut benda apa yang akan berlaku selepas ini, kamu orang soleh. Alhamdulillah, lega tak ya tuan-tuan? Lega. Kita pi tempat orang, tuan-tuan bayang tengok, kita sorang-sorang diri pi satu tempat orang, seumur hidup kita tak pernah pi tempat tu. Saat lagi nak makan di mana, nak tidur di mana, nak beli apa, nak cari hotel di mana, esok nak pi tempat ni macam mana. Ni, orang yang biasa travel dia tahu. Saya banyak travel, tuan-tuan. Singapura, Jepun, Turki, banyak saya travel. Bila sampai satu tempat tu, ni kepala otak ni, dia mai takut. Benda tu kita akan tempuh, tak ada masalah, kita akan tempuh. Cuma tera nak tempuh tempat baru. Bila ada satu orang, kita sampai satu tempat tu, orang tu tunjuk kedai di mana, nak naik apa, yang ni nak kata apa, dia ajak. Kita pun merasa, ya Allah, lega. 100 soalan yang kita duk fikir tadi, dia mai jawab.
Begitulah Allah menghantar pasukan malaikat rahmat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat rahmat kata, ni tak payah takut. Kita satgi nak pergi alam barzakh. Satgi nak pergi alam barzakh, kita nak tempuh yang ni, kita nak tempuh yang ni, kita nak tempuh yang ni. Jangan takut. Hang orang baik. Kamu akan dimuliakan oleh Allah. Malaikat ni duk pujuk kita. Lepas tu kita duk risau pula ni, hak kita tinggal ni. Kita duk tinggal ni, hak kita tinggal anak kita tinggal ni, kecil-kecil lagi kita tinggal. Malaikat kata, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Jangan takut dan jangan sedih, jangan risau. Hak dunia pun kami akan tolong tengok-tengokkan. Subhanallah. Inilah ayat pertama yang disebutkan, akan disebutkan oleh para malaikat hanya kepada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah sahaja, tuan-tuan. Husnul khatimah sahaja.